sang mentari, cahayanya menyapa di bumi rata. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Moga keputusan membanggakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Dewa Ender Shazmil selaku host unit TV PSS Utama Media Kreatif menemani anda pada kali ini. Agak-agaknya apa yang berlaku di sini ya? Ya betul, hari ini adalah hari yang penuh bermakna bagi graduan SPM. Setelah lelah berjuang dan menabur usaha, kini tiba masanya untuk menuai hasilnya. Jadi mari kita raikan dengan penuh senyuman, syukur dan semangat baharu. Akhirnya, saatnya ditunggu tiba jua dengan grade purata sekolah 3.54 dan peratus lulus 98.38%. Pencapaiannya sangat membanggakan dan terbaik dalam sejarah sekolah. Keputusan SPM bukan sekadar sekeping kertas, namun ia ibarat kunci emas yang membuka pintu masa depan. Permulaan kisah baru yang penuh harapan. Teruskan melangkah kakak dan abang SPM Batch 2025 untuk menggapai bintang. Baik, Akak, apakah nasihat Akak kepada adik-adik yang bakal mengambil SPM tahun ini? Nasihat saya kepada adik-adik Utama, saya nak pesan kepada korang supaya study awal, jangan study last minute. Make sure korang study tu jangan terlalu rush lah, take your time, jangan follow pace orang, follow pace sendiri untuk study. Apakah perasaan Akak bila tengok keputusan SPM hari ini? Alhamdulillah, saya dapat straight A. Saya dapat bagi second straight A for my parents. Alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu, rakan-rakan dan keluarga saya. Seterusnya, mari kita saksikan pameran kerjaya yang dapat membangkitkan harapan kita, hasil tenaga dan komitmen warga Sutama yang telah melahirkan peluang cerah untuk generasi akan datang. Moga perkara ini dapat membangkitkan semangat komuniti Sutama dalam mencapai kejayaan. Apakah cabaran utama bekerja dalam bidang kreatif industri? Okey, kreatif industri kita dekat Malaysia sebenarnya tidaklah besar basically, okey, tetapi cabaran-cabaran yang kita ada kebiasaannya disebabkan daripada kekangan polisi yang ditetapkan oleh kerajaan. Anak-anak muda melihat kreatif industri ini sebagai salah satu cabang kerjaya yang menarik dan ianya juga merupakan salah satu cabang dalam mereka mencari pendapatan dan mereka lebih kreatif di dalam membuat konten-konten yang lebih kreatif berbanding yang 20-30 tahun yang dahulu basically. So apa yang berlaku adalah untuk anak-anak pada zaman sekarang cabarannya dia lebih kepada bersifat positif berbanding negatif kerana kalau ikutkan dulu bila kita nak buat konten kena ada kamera, kena ada beta cam dan sebagainya, tetapi pada hari ini dengan menggunakan gadget seperti telefon dan juga iPad, walaupun gadget yang murah, tetapi mereka boleh mencipta konten-konten yang begitu kreatif yang mana ianya mendapat liputan yang baik di kalangan pengikut-pengikut anak-anak muda pada hari ini. So nasihat saya, just be creative and be yourself. That's it. Apakah saranan Puan pengetua untuk pelajar yang memperoleh keputusan pada hari ini? Okey, khas untuk anak-anak calon SPM tahun 2025, saya di sini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah atas pencapaian yang cemerlang untuk SPM tahun ini. Untuk anak-anak calon SPM 2025, jangan lupa sentiasa ingat perkataan ini, iaitu sure. S for syukur, U teruskan usaha, R rancang masa hadapan dan insya-Allah akhirnya anak-anak akan menjadi seorang yang excellent. Berikan satu ayat yang Puan dapat gambarkan suasana pada hari ini. Euforia Sutama, kebanggaan selamanya. Wow. Baik, terima kasih Puan. Sama. Sekian sahaja liputan buat kali ini. Semoga keputusan Batch 08 dapat memberikan sinar harapan kepada masa depan yang gemilang. Kami doakan kalian
untuk terus berjaya dalam setiap langkah kehidupan. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.